Ikan bakar dah biasa orang buat kan? Tapi ikan bakar jimbaran ala Bali ni memang rare sikit. Kali ni saya nak try bakar ikan talapia ni sebab beli fresh masih hidup lagi. Mula-mula korang kena kelar dulu ikan ni lah sebab nanti saya nak rempah ikan bakar tu boleh parking kat dalam tu. Lepas tu letaklah sikit garam dan peras sikit limau nipis supaya hilanglah bau hanyir ikan ni. Okay, jom buat sambal ikan bakar jimbaran. Kena kisar bawang putih, kunyit hidup, halia, bawang merah dan belacan. Lepas tu korang kena tumis je. Kena get ready tau sebab bau di masa tumis ni memang menusuk kalbu. Okay, lepas tu korang masukkan sos tiram, sos cili dengan sos tomato. Kita nak bagi rasa masam manis umami tu. Dan bolehlah letak sikit garam dengan black pepper. Gula Melaka ni saya tambah lah sebab nak bagi extra kau. Lepas tu kita tumis lagi. Boleh tambah air dan letak daun limau ni nak bagi aroma dia naik. Okay, bila dia dah pecah minyak tu boleh tutup api. Okay, saya lapik daun pisang dalam kuali grill ni nak bagi ekstra aroma untuk ikan bakar ni. Korang letak dulu sikit sos jimbaran ni. Lepas tu baru kita parking ikan ni. Dan kita sapu lagi sambal kat atas ikan dan kita cover dengan daun pisang. Dan kita bakar sampai ikan masak. Kalau zaman dulu ikan bakar ni kita bakar guna arang kan. Tapi zaman sekarang ni bakar guna kuali grill je. Mana sempat nak bakar arang bulan puasa ni. Lagi senang, tak berasap. Jiran sebelah pun tak panik. Okay, sebelum makan, jangan lupa perah limau nipis. Barulah kek. Jangan lupa try.